Kenalkan, pusat pengumpulan minyak masak terpakai yang pertama di Taiping. Kami AK Flow Solution ialah sebuah projek komuniti bersama dengan JPKK Kampung Asam Kumbang dengan bantuan Geran Sejati Madani. Kelebihan anda semua mengitar semula dengan kami ialah kami menyediakan tempat pengumpulan di Dewan JPKK Kampung Asam Kumbang. Selain itu, kami juga menyediakan pick-up point ataupun drop-off point. Kami menyediakan pengambilan di tempat premis perniagaan ataupun isi rumah. Minyak terpakai yang dikumpul di sini akan dihantarkan semula ke kilang bagi penghasilan produk yang baru seperti penghasilan biodiesel. Minyak-minyak terpakai ini juga boleh dijadikan produk yang lain seperti sabun dan juga lilin. AK Flow Solution juga menyediakan botol khas, botol kita semula minyak masak terpakai yang memudahkan anda untuk menyimpan minyak tersebut di rumah. Kami juga menganjurkan pelbagai kempen seperti kempen di sekolah, peniaga, isi rumah dan juga agensi serta pasaraya. Jom kita tengok proses untuk anda menghantarkan minyak kita semula di tempat kami bertempat di Dewan JPKK Kampung Asam Kumbang. Dalam waktu operasi Isnin hingga Jumaat, ada 2 sesi iaitu daripada pukul 10 pagi dan sehingga 12 tengah hari, dan sesi kedua adalah pada pukul 3 petang sehingga pukul 5 petang. Hari Sabtu juga kita buka iaitu by appointment, iaitu melalui temu janji dulu lah, dan Ahad kita tutup. Minyak masih terpakai jika tidak berkita semula. Apakah bahayanya? Jom kita belajar. Minyak boleh membeku dalam paip, menyebabkan saluran tersumbat dan juga risiko banjir. Minyak masih terpakai yang tidak berkita semula boleh juga merosakkan tanah apabila minyak masih terpakai dibuang ke tanah, dan minyak yang meresap ke dalam tanah boleh menghalang pertumbuhan dan mencemarkan air di bawah tanah. Penyelesaian, bawa minyak masih terpakai anda kepada kami di AK Flow Solution, dan kami boleh memberi satu potensi baru kepada minyak masih terpakai anda dan juga wang tunai kepada anda. Warga Taiping, jangan lupa bawa minyak masak terpakai anda di pusat pengumpulan kami dan jana pendapatan daripada minyak-minyak tersebut. Minyak lama, potensi baru.